Apa yang harus saya lakukan? Isteri tak lagi taat pada suami 2 tahun lebih dah. Berat mu ni. Dan kami masih tinggal serumah. Kami dah turun naik mahkamah. Saya buat keputusan isteri saya tidak ceraikannya kerana fikirkan anak-anak. Tetapi minta cerai, tapi isteri saya minta cerai berkali-kali kerana dah tak suka dan bencikan saya. Apa pandangan Ustaz? Jawabnya, kalau isteri kita sudah benci kepada kita sudah 2 tahun dah, maka Allah kata dalam Quran, lepaskan dengan baik. Faham? Tak susah lah anak-anak tu. Allah bela anak ni 7 bilion dalam dunia. Bukan anak kita 2 orang tu. Faham? Tak baik bila dia dah benci kepada kita, dia tak suka dah dengan kita, kita duk tahan lagi, tak bagus. Faham ke? Nikah dan cerai ini benda biasa. Kalau kita suka, kita duduk sama. Kalau kita tak suka, bercerai. Nampak? Cuma pelik ni orang Melayu ni, bercerai dikira tak pakar, cerai tak boleh, cerai tak berjuruh. Sedangkan bercerai ni tak ada jodoh. Faham tak? Dalam masyarakat Islam, umpama orang Arab, perceraian ni benda yang tidak diambil kira dalam masyarakat. Dia tak ada jodoh, dia cerai. Macam orang nak pakai kasut, dia tu pakai lama kasut tu, akan kasut tu, tak ada cara pun. Kita kalau cerai gas kapung. Jadi kalau sampai 2 tahun dah bini benci ke laki, sipang buat apa? Nampak? Lepaskan biihsan, Tuhan kata, dengan baik. Masalah kadang-kadang mahkamah nak panggil nak cerai, laki tak mari, dah lah nak sapa ke bini nak pergi ke mahkamah 2 kali kereta sewa. Kena molek sampai mahkamah lain naik. Masuk mahkamah betul pula, tekan lihat tekak 2 naik atas bumbung. Dah orang jauh, orang tak pandai, moci-moci nak cerai. Ini masalah kat tu. Jabat agama tak apa comel situ. Zaman Nabi orang mari dah ke bini nak cerai, Nabi tanya 5-6 minit cerai. Selesai masalah. Ni 3 tahun tak cerai, ada 8 tahun baru boleh cerai. Masalah. Laki tak mari, yakin pertama laki kata postpone 3 bulan dari sekarang. 3 bulan mari pula bini, laki tak mari juga, postpone pula dah. Ada hak je. 3 bulan lagi laki mari, bini pula tak mari, postpone pula. 3 bulan lagi bini mari, laki mari, hakim pula cerai. Dapat cerai hakim. Nampak? Jadi postpone pula. Ni masalah. Jangan marah orang jabat agama, tak comel sungguh. Nak tutup nafkah sampai 8 bulan tak selesai masalah. Adakah boleh isteri makan minum menggunakan keperluan di rumah sedangkan ia benci dan tak suka pada suaminya? Kalau kita benci ke orang tu, jangan guna harta orang tu. Isteri yang benci kepada suami dan tak suka, dia tidak lagi wajib nafkah suami atas dia. Faham tak? Gugur nafkah. Tak boleh wajib, tak wajib beri makan minum dah. Cuma dak cerai hanya boleh nafkah tempat tinggal sahaja.